Kalau dah semua setuju, tak timbul masalah. Tapi urus faraid untuk tukar nama atau jual dan bahagi nilainya pada waris semua. Betul. Saya setuju dengan apa yang tuan atau perempuan lah cakap. Kalau dah setuju sepatutnya tak timbul masalah. Tapi kebanyakannya ada masalah sebab apa? Salah satunya sebab dalaman lah hati ni. Ada benda yang tak puas hati. Jadi sebab tu saya memang cadangan tuan ni betul lah. Kalau eloknya jual, masing-masing ambil je bahagian. Tak payah nak pening-pening. Cuma saya faham lah. Sentimental value. Kan rumah tu rumah tinggal apa semua kan. Kalau ikut pengalaman keluarga saya, meninggal, bapak saya meninggal, rumah tu jual. Bahagian jualan tu kita orang setuju, muafakat bagi dekat mak. Lepas tu mak dia nak bagi seorang sikit kat anak-anak tu, terpulang dia lah. Itu kalau muafakat. Kalau hubungan baik, kalau ada hubungan tak baik ni kadang-kadang timbul macam-macam tuan.